seorang ibu. Bapa sangat manjakan sasaran. Apa saja diberinya, segala salah menjadi betul. Anakku sadari denganlah lagunya ayah dan darahmu. Situasi satu di dalam kelas. Sadari, Bapa, Sadali nak pergi sekolah dah. Boleh? Nak pergi sekolah? okey Sadari, nanti pergi sekolah belajar tunggu. Baik, anak dan berguna. Dengarkan berguna. Dengarkan guru-guru. Boleh Sadari? Baik Pak, Sadali akan jadi anak yang baik Pak. Geng, sorry lambat geng. Oleh kerana hari ni aku lambat, malam ni aku belanja. Bapa aku bagi duit, kita enjoy. Apa ni? Cikgu. Bising-bising nama ni. Minta maaf. Dah, cikgu. Kami tak bawa apa-apa cikgu. Kami tak bawa apa-apa pun. Ni kenapa pakai baju kalau blok ni? Mana baju sekolah? Mana baju sekolah ni? Kami tak sabar cikgu. Mana? Cikgu, hari ni kami nak konten sekolah cikgu. Kami tak mau belajar. Bapa hanya. Cikgu, bapa jamin cikgu, bapa saya pun tak pernah marah saya cikgu. Bapa saya tak pernah marah saya daripada kecil. Kali Hingga dewasa. Kita cuba pergi hem. Cuba pergi hem. Cikgu, saya tak salah Cuba cikgu. pergi hem. Begitu para sasaran. Di depan ayahnya sangat baik, tetapi di luar sebaliknya. Situasi dua. Sazali pulang ke rumah jam 2 pagi, berlaku menjadi anak yang baik, sedangkan bapanya sudah tahu segala kejahatan yang dilakukan Sazali. Lagi ni bapa tidur. Sadari, Allah, bapa tak tidur lagi bapa. Sadari tahu sekarang pukul berapa? Pukul 2 pagi bapa, awal lagi. Sadari boleh kata awal Sadari. Sazali pergi belanja bapa. Jangan tipu Sadari. Maklum kamu dah bagi tahu ayah. Dah bagi tahu bapa yang Sadari bermain judi, merokok. Bapa percaya kepada Sadari. Tapi bapa Sadari mencontek arah di muka bapa. Baru sekarang bapa tahu perangai Sazali. Dari dulu lagi bapa selalu berkata, anakku Sazali, anakku Sazali. Bapa yang salah dalam hal ni, bapa yang membabi buta yang Sadari! Bapa, Sadari! bapa, Sadari! bapa, 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 maafkan Sazali bapa. Bapa, bapa, bapa.
Dengarlah, wahai anak-anak, hormati orang tuamu, hormatilah guru-gurumu, laksanakan pepatah serta guru pendapatan serta kemudian tiada guna. Selamat Hari Guru kami ucapkan kepada seluruh warga pendidik. Terima kasih. Selamat Hari Guru kami ucapkan. Terima kasih.